أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Hai, Assalamualaikum and welcome back to channel Anak Hantu. Lain anak, lain hantu. So, kita berjumpa lagi di episod yang baru. Konsep yang baru. Pencerita yang baru. Oh, bukan. Bukan. Salah. Host Okay. yang sama. Host masih lagi host yang sama, tapi akan ada penambahan. Tapi korang kena sabar dulu, korang kena tenang dulu. Sebab yang penting jangan lupa tekan button like, share and subscribe. And hit bell notification. So, seperti biasa, tak ada lagi benda tu. Okay, alright. Hai, semua sihat ke? Alhamdulillah. Berjumpa lagi kita ya. Lama kan kita Lama. sedang. Alhamdulillah, adalah dalam sebulan lebih, 2 bulan macam itu. So macam biasa, kita dah kembali. Tapi macam biasa Suah, masih lagi langgar sendiri. Masih lagi langgar? Benda ni bos tak tahu. Sumpah lah, kita tak tahu. Ini Awi. Ini Awi. Kalau dulu aku rembat channel ni, dia suruh stop, aku langgar demi korang. Nampak? Awi buat untuk korang guys. Korang nak cakap apa, korang cakap, aku tak kisah apa. Yang penting aku nak sajikan korang dengan cerita-cerita seram yang dah lama aku kumpul. Selama aku tak keluar, aku pergi jumpa semua orang yang aku rasa aku boleh kumpul cerita dia. Semata untuk aku langgar benda ni. Gian kita jadi gian. Kita jadi gian. Betul. Tapi tak boleh tu. Kita tak bercakap dengan korang ni, kita jadi gian. Kepada bos, saya bagi tahulah saya langgar je bos. So bos jangan marah saya Kita minta maaf bos. Minta maaf, bos, Kita tepi lah Okay kawan-kawan. Alright, so hari ni macam biasalah, kita dah lama tak bercerita dengan diorang kan. Betul. So jangan risau. Sebabkan saya langgar je, saya curi satu cerita je. Kita curi satu je. Satu je. Kita orang persembahkan satu cerita dulu. Okay lah, jangan tamak dulu Janji jangan tak tamak. Jangan tamak-tamak. Yang penting sebab apa, kalau tiba-tiba bos marah, tak ada dah. Betul. Janji At least satu. Kita payang seorang satu cerita dulu. Is it okay? Okay. Okay, boleh ya. So kalau okay, jangan lupa komen dekat bawah, okay? Okay, so Suah, cerita yang pertama. Terus masuk. Terus masuk Suah. Sebab apa, dia gian sangat untuk kita bercerita kan, nak menghiburkan diorang dengan cerita-cerita seram. Aku dah kumpul cerita banyak. Okay, so ini adalah cerita yang pertama. Bukan cerita saya. Cerita saya dah habis dah. Ni cerita yang saya dapat daripada seorang kawan yang kerjanya adalah sapu sampah. Sapu sampah? Di kala pasar malam apa semua tu, sapu sampah. Awak tahu tak sapu sampah tu habis biasa pukul berapa? Tak tahu. Kadang pukul 12:30. Malam. Start pukul apa? Start kadang-kadang pasar malam habis pukul 10. Kenapa pukul 10? Pukul 9 dah tutup. Habis tu orang tu kemas. Betul juga. Cerita ini dihantar oleh Amri. Cerita orang? Cerita kawan sendirilah. Dia memang kerja sapu sampah apa semua. Bukanlah kerja sapu sampah, itu kerja part time dia. Okay, so si Amri ni cakap, aku kerja sapu sampah ni, orang cakap kalau aku rajin lah. Ada masa aku malas lah. So Amri ni cakap, ada satu malam tu aku sapu sampah dengan lagi 5 orang kawan. Okay. So bila aku dah tengah sapu-sapu tu, macam biasa, bila kita sapu sampah, takkan kita nak serius. Betul. Bau sampah pasal malam pula memang wangi. Betul. Tak seindah bunga yang mekar di taman. Bak kata si Amri ni. Jadi macam biasa, sekarang zaman lepas je daripada PKP, memang kita orang terapkan memakai mask. Okay. Sebab kadang-kadang kita tak pernah tahu apa yang kita sapu. Kadang ada bangkai. Betul. Kadang ada orang cakap apa, sisa-sisa makanan. Yang contohlah orang yang berniaga ayam goreng apa semua kan. Ada juga yang diorang contoh hati ayam. Sebelum diorang nak goreng benda tu dah berselerak dah dekat atas jalan yang betul. Yang diorang perap-perap tu kan. Jadi yang makan siapa? Kadang anjing, kucing. And bau tu dah busuk. So apa dah berjam-jam dekat situ. Betul. Dia gitu. Jadi si Amri ni cakap lagi, itu pengalaman dia sewaktu tu. Tapi ada satu pengalaman yang dia sapu sampah dekat satu kawasan ni, yang hanya 2 kali sahaja dia pergi. 2 kali je? 2 kali je. Okay, cerita dia macam ini. Dikala si Amri ni dia tengah buat job sapu sampah dengan kawan-kawan dia lain semua, ini adalah kali pertama dia pergi. Kali pertama dia pergi, dia sapu sampah, tempat tu sumpah busuk gila. Lagi busuk daripada tempat-tempat yang dia pernah sapu, yang dia pernah bersihkan. Okay. Uish. Bunyi tu diam sikit boleh tak? Saya nak bercerita ni. Saya tahu saya shoot malam. Okay. Betul dia diam. Takut. Okay, alright. So saya sambung balik. So bila dia dah sapu sampah kat tempat memang busuk, so dia pakai mask. Bila dia pakai mask, bau tu masih lagi masuk dalam hidung. Kita pula sapu. Ada dekat satu tempat ni
yang jual ayam penyet. Ayam penyet. Nasi ayam penyet, ada nasi ayam penyet, ada nasi ayam apa semua kan. Dekat kedai tu. So setahu dia, kedai nasi ayam penyet tu memang laku gila. Okey. Okay. Tengah ada sapu-sapu, spot tu paling busuk. Ayam penyet tu. Dekat area tapak ayam penyet tu. Okey. Okay. Dia dengan kawan-kawan dia pun panggil kawan. Contoh nama kawan dia Abu. Abu, sini kejap. Kenapa Mri? Kau cuba bau sini. Busuk kan? Abu tu buka emas. Busuk ke? Bau macam ayam mati. Okey. Tu bawa ayam mati yang dah lama 2-3 tu kan. Gitu. Dah 2-3 hari mati. Busuk lah. Cepatlah bersihkan. So kita orang ni kadang-kadang bila busuk sangat, kita orang akan ada satu lagi inisiatif. Ambil air dalam baldi, jiros. Sebab apa? At least benda tu bersih. Sebab kalau datang esok masih lagi berbau, siapa kena? Kita orang. Betul. So memang kerja kita orang bersihkan. Ni kalau ada tau sisa makanan ke apa, kita akan bersihkan. Means letak je satu baldi air, lepas tu sapu. Sapulah pergi ke longkang ke apa, jalan nanti pandai-pandai lah. Yang penting bersih. So bila dah bersih-bersih kan, bau dah hilang sikit. Okay. Tiba-tiba Abu ni, waktu lah dia nak sapu-sapu guna sapu lidi, masukkan air dekat tepi longkang tepi tu, masuk ada longkang kecil, masuk. Dia tersapu macam ada satu orang cakap taburan, tak tahu beras ke apa ke, yang tak banyak. Contoh macam satu genggam. Okay, berkumpul dekat situ. Lepas tu Abu panggil si Amri ni. Amri, sini kejap. Kenapa? Lepas tu, kau tengok ni. Ni beras kan? Beras lah. Aku tak pelik ke macam dekat pasar malam ada beras. Lepas tu Amri ni cakap kau kena fikir juga, owner ni jual nasi ayam. Itu juga. Ayam penyet. Ada beras normal lah, dia mesti masak. Tapi ni bukan beras nasi. Ini beras pulut tau. Beras pulut. Okay. Beras pulut kan macam warna yang tebal-tebal sikit. Dia tak sama dengan beras nasi kan, macam tu. Aku tak tahu lah. Kali tiba-tiba datang lah seorang abang ni, macam kita orang punya senior lah, ketua dekat situ kan. Weh, kau buat apa? Tak ada bang, kita orang pelik macam ni. Kau buat je kerja kau. Kau jangan masuk campur. Dah kenapa pula gini kan? Kita pun macam malas nak bisik. Okay, sapu. Dah settle sapu hari pertama. First time. Tak ada apa jadi. Kali kedua, masih lagi tempat yang sama, bau busuk. Belakang tu ada macam satu kedai runcit yang memang lama, bangunan lama, macam terbiar-terbiar macam itu kan. Okey lah. Tapi belah-belah depan dia memang dah usang, tak ada orang duduk. Tak apa macam itu. Si Abu ni punya, yang dia ni dia tengah buat kerja lah kan. Dia tengah buat kerja dia semua tu. Orang cakap Abu tengah sapu sampah dekat tempat yang sama. Masih lagi ada beras pulut yang nampak sama. Aku ni, si Amri, daripada jauh, aku tengok dia sambil dia tengah sapu. Okay, ni kan ada laluan depan kedai tu. Okay, dia tengah sapu tu. Aku nampak dekat depan kedai tu ada macam seorang budak pakai pampers, tak pakai baju, tengah lari macam itu. Tapi aku nampak budak tu lari kan. Contoh, aku tak tahu dia muncul daripada ujung sampai ujung. Tak, dia lari daripada tembok ni. Contoh ni ada tembok depan kedai, lari sampai ujung. Aku pandang. Okay. Lepas tu budak tu pergi belakang bangunan. Aku nampak lah dia ambil kanan, pergi belakang bangunan. Tu aku fikir, budak ni anak siapa? Okay, tak apalah, it's okay. Cakap, aku jerit dia. Bu, ada budak lah. Anak siapa tu? Si Abu tu pandang aku. Dia tak cakap apa-apa pun. Dia macam, dia gaul kepala. Biar lah. Itu yang aku nampak. Dia kalau sama-sama yang aku nampak sekian tu, okay, tak apa. Aku pun buat kerja aku. Dah nak balik tau. Kita orang duduk dekat motor kita orang. Aku nampak budak tu daripada belakang bangunan jengah macam ni. Nampak clear muka budak. Tak pucat, tak apa. Budak kecil? Perempuan? Dia tak bagi tahu. Yang dia tahu budak kecil. Dia jengah macam ni. Tapi aku tak tahu dia senyum ke dia apa. Tapi aku nampak kepala budak. Memang muka budak yang sama. Aku cakap, tu budak tu lah. Si Abu ni dengan kawan-kawan lain semua pergi tengok. Budak? Mana ada budak? Ada. Jom kau ikut aku. Daripada tadi aku nampak budak ni. Dia pun pergi belakang bangunan. Belakang ni je, contoh 10 tapak. Panjang bangunan macam ni. Contohlah, belakang bangunan tu daripada sana sampai belakang sana punya. So kau pergi je belakang sana. Motor kau dekat depan bangunan sana tu. So pusing belakang, pergi belakang. Memang gelap. Cakap, tak nampak apa pun. Buka lah flash. Flash handphone. Mana flash handphone boleh jampak jauh sangat? Betul. Buka gitu. Kau mengepek lah kau ni. Kau penat sangat ni. Betul aku nampak budak. Sekali abang sini aku tu cakap, kau tengok jam kau sekarang pukul berapa? 12.30. Kau rasa logik akal ada budak sekarang? Betul juga bang kan?
Kau nampak budak tu dekat mana? Aku nampak tadi waktu depan yang belah apa, tapak yang jual ayam penyet tu, ada Abu tengah lalu. Aku nampak ada budak tu berlari sampai pergi hujung bangunan. Pukul berapa? Aku rasa dalam pukul 11, dekat-dekat pukul 12 kot. Mana logik akal budak kecil tak ada orang jaga. Tapi sumpah bang, aku nampak. Kau jangan macam-macam lah. Dah tengah naik motor. Okay, macam biasa kita naik 4 biji motor. Naik bawa. Kita duduk rumah, aku dengan Abu ni duduk rumah dekat-dekat. Okay, dengan seorang lagi ni. Okay, contoh masuk area kampung. Sampai kampung, abang senior ni, dia depan sikit rumah dia. Okay, contoh ada simpang 3. Abang ni tegak. Okay, Abu dengan aku akan belok ke kiri. Kita masuk kiri. Lepas masuk kiri dalam sikit, Abu akan ambil kanan nak pergi ke rumah dia. Akan ada satu signboard, ada tulis jalan. Contoh jalan Kemboja. Okay, Abu pun masuk. Dan Abu masuk je dalam tu macam biasa. Horn, tin tin, jalan. So Abu masuk dulu. Aku pun jalan depan. Aku pusing. Macam nak tengok Abu masuk lah. Nak tengok Abu Abu memang dah masuk. Aku pusing. Aku nampak budak tu tengah duduk dekat belakang, tapi bukan duduk yang menghadap ke Abu, tapi menghadap ke aku. Betul, duduk belakang yang pegang besi bangla tu. Okay, contoh motor sini. Motor jalan sana. Budak tu di sini. Pegang besi bangla tu. Pandang je aku, mata bulat je tu. So sambil aku jalan tu, aku break. Aku tengok budak tu. Aku tengok. Kejap. Itu budak dekat bangunan. Aku keluar handphone aku call. Bu, kau dekat mana? Abu berhenti depan. Aku nampak dia berhenti depan tu. Cakap, Azal, belakang kau ada budak. Dia duduk belakang Abu tu? Dia duduk belakang motor Abu tu. Abu pusing. Mana ada? Ada Bu. Sumpah ada Bu. Abu tu tongkat. Abu tu lari kat aku. Dia lari tengok. Betul. Ini kelakar sikit lah. Sebab tu aku masih lagi pakai handphone. Abu pun pakai handphone. Betul tak? So budak, mana ada budak? Ada budak tu. Kau tengok. Maksud tak? Tiba-tiba aku masih tutup, simpan. So duduk simpan. Bila tengok, dah Abu tu bila dia nampak je motor dia dekat jauh sikit tu, dia dah berlari tu, dia pegang aku. Sumpah kuat gila dia pegang aku. Kau tahu dia macam ibarat memang tengah takut, tapi dia pegang genggam kuat dia tangan aku. Itu anak siapa tu? Aku cakap dengan Abu, mana aku tahu. Tadi tak ada sumpah tadi tak ada. Bu, kau tak payah balik luar. Kau balik rumah aku Abu. Boleh. Naik motor. Sampai je dekat area rumah aku. Nak masuk rumah orang cakap aku nak simpan motor aku dalam bangsal. Bila aku nak simpan motor aku dalam bangsal tu, lama tak dengar ada bangsal. Orang kampung macam ada aku nak simpan motor dalam bangsal tu. Bila aku nak kunci, aku dengar bunyi budak gelak. Aku macam, aku dengan Abu ni, Abu dekat luar. Aku baru nak, kau tahu mangga yang gantai tu, aku baru nak aku baru nak dah tutup nak mangga. Tak tutup. Lari masuk rumah. Kau tahu first thing first yang kita buat apa? Mandi. Rumah aku ada 2 bilik air. Satu bilik air dekat rumah aku, satu bilik air dekat dapur. Bu, kau pergi bilik air dekat bilik aku pergi bilik air dapur. Okay. Bila tengah mandi dan bilik air aku ada kolah. Pancaran air tu kan. Okay. Gayung. Rumah orang kampung tak ada shower tak ada. Jenis gayung punya. Air sejuk gila benda tu. Mandi. Okay lah. Alhamdulillah tak ada apa. Nak letak gayung, terjengah dekat dalam tu. Atas ni zeng. Budak tu bertenggek pandang aku daripada pantulan tu. Bila pandang atas tak ada apa. Fun fact, aku keluar daripada bilik air tu tanpa pakai apa-apa, towel. Abu dari elok dah landing atas katil aku. Aku masuk je bilik, Abu tu dah berjerit. Woi, kau mana kau punya tu? Pakai gila semua. Tak dubuk-dubuk. So aku ambil lah towel nombor 2 aku lilit sebab Abu bagi. Macam Abu ulur dekat aku towel semua. Aku ambil, aku lilit. Lepas tu cakap, budak tu ikut aku. Aku takut gila. Mana budak tu? Sebab dalam rumah aku ni hanya ada aku dengan abang aku je. Mak aku pula dia tidur kat rumah rumah kampung. Betul. Adik-beradik dia yang lain. Gitulah. Jadi aku duduk dengan abang-abang aku yang ada dalam bilik. Yang time tu dia orang pun dah tidur. Aku pun tak tahu apa dia buat. So taklah aku nak menjerit sangat. So bila aku follow dengan Abu pergi ke sana, sampai dalam bilik air tu, ada satu bau macam, pernah bau tak? Bau tahi budak, najis budak. Kenapa? Kan kalau kita tukar pampers dia, bau dia kan menyengat sikit kan. Bau tu itu yang dia bau dalam bilik air. Tapi paling syoknya, tahu tak dekat tempat
air mengalir tu, lubang air tu. Okay. Kan? Kat tepi tu ada satu najis. Kecil je. Tapi bau dia kuat gila. Nak cakap tak kucing bukan, tak binatang pun bukan. Dia macam satu tumpuk dekat situ. Memang bau. Aku ada anak buah. Aku tahu. Memang kalau dia orang berak, aku yang cuci. Sebab dia anak buah aku memang rapat dengan aku. So, dan aku tahu itu memang bau berak budak. So daripada tu cakap, Bu, macam inilah. Kita biarkan ni. Kita tidur je. Okay. Esok pagi tu kita orang tidur memang aman, tak ada apa. Mungkin sebab kita orang penat, memang tidur mati. Aku pun tak tahulah. Kalau benda tu nak ganggu lah. Betul. Esok pagi tu mak aku balik, ni siapa berak dalam bilik air ni? Mak aku mulut dia macam gitu sikit. Faham. Aku pun cerita dengan mak aku. Cerita mak aku bagi tahu, patut malam tadi aku tidur aku nampak mimpi engkau berlari minta tolong. Aku macam Mak dia mimpi. Okay, faham. So lepas daripada kes tu, memang sebelum ni apa yang kita buat, mungkin silap aku sebab aku menegur. Okay, itu adalah kali terakhir aku pergi ke tempat yang pasar malam tu. So bila kan dapat, jom kita pergi sini. Tak nak. Aku dengar tak nak pergi. Tak ada apa. Tak apa. It's okay. Cukup. Cukup sekali kena. Aku tak nak kena lagi dah. Orang cakap benda ni menyusahkan hidup. Tapi dia hanya ganggu itu sekali saja. Sekali tu je lah. Itu je. Aku so ni spekulasi aku. Dia meninggalkan tai itu. Ni spekulasi lah. Waktu kita borak. Mungkin dia tinggalkan tai itu macam kucing juga. Okay. Tanda kan ini adalah kawasan aku. Jadi bila dah buang, dia dah tak ada lah. Faham. Mungkin tak tahulah. So itulah cerita yang dihantar dan diceritakan kepada saya oleh Amri. Okay? Tak, masalahnya aku tak faham mana datang budak tu. Aku sama. Tapi aku tanya dia, mana datang budak tu? Tak tahu. Tapi tak kisahlah. Hantu apa pun pasal budak. Pasal budak hantu mesti scary. Siapa tak? Pakai pampers lah tu. Tapi saya kalau dah tengah malam, Nasib baik badan dia bukan hijau. kalau hijau toyol. Yelah. Kalau hijau toyol. Gitu lah. Tapi seram. Faham. Okay, cerita yang kedua macam mana pula? Cerita aku Aduh, takut lah. Okay, sebenarnya cerita yang aku nak bawa ni, kita yang shoot kat dalam office kan. Okay. Sebenarnya cerita yang aku nak bawa ni, cerita aku sendiri yang aku alami kat dalam office ni juga. Faham. Tolong cut please, saya nak balik. Tolong cut, saya nak balik. Sabarlah, habiskan dulu cerita aku. Okay, aku faham. dah tengah takut ni. Ni first time kita shoot malam tau. Faham. Okay, cerita dia macam ni. Masa tu semua orang dah balik. Semua orang balik pukul 6. So semua orang dah balik. So aku OT. Time tu sepatutnya ada seorang teman aku. Budak intern sepatutnya teman aku seorang. Tapi time tu dia kena balik. Sebab dia urgent lah, dia kena balik waktu tu. And hari tu tak silap aku hari Jumaat. Waktu semua orang dah balik pukul 6, aku OT sebab kerja aku je yang masih belum siap. Dan aku kena tunggu kawan aku akan pick up kat sini untuk balik ke kampung aku lah macam tu. Balik kampung. So aku kena tunggu. And then waktu aku tunggu sambil aku nak siapkan kerja tu, kawan aku janji dalam pukul 6.30 ke pukul 7 dia sampai. Tapi aku tunggu pukul 7.30 tak sampai-sampai. Time tu dah masuk waktu maghrib. Aku pun tunggu lagi. Aku tanya-tanya, dia kata jam sebab dia gerak daripada Johor. So dalam kata tengah jam tu aku tunggulah sambil-sambil aku tengah siapkan kerja. So aku pun duduk. Kan aku kan kerja untuk upload video kan. Aku pun tengah tunggu video settle semua. Aku duduk. Aku dengar lagu. Time tu aku pasang lagu kuat-kuat supaya aku tak nak takut. Selalunya kalau aku OT seseorang, aku akan tutup semua yang dekat depan ni tau. Sebab aku duduk bahagian depan je kan. So aku tutup belakang ni. Aku buka lagu, pintu yang dia tutup, aku buka kuat-kuat sebab aku je yang nak dengar. Asalkan aku tak ada office ni sunyi lah, I mean kan. So aku buka lagu. Time tu aku buka lagu Aisyah Retno. Promote pula. Time tu aku buka lagu Aisyah Retno. Lagu yang Sutera tu. Saya baik sutera. Lagu Sutera. Lagu Sutera yang ada satu lirik part tu yang merah membara. Ada satu part yang dia macam rap tapi dia tak rap. Ada lirik dia tu kan. Di awang-awangan, seorangan. Ada lirik ada part yang keseorangan. Ada part tu. Masa lagu tu nyanyi part tu, aku dengar lagu tu dubbing. Faham tak? Ada suara like macam Pasha Aisyah Retno ni tengah menyanyi. Tapi aku dengar lagi another voice yang macam repeating dia punya voice. Time tu aku dah senyap lah sebab aku ingatkan sound daripada tu. Aku tunggu part next chorus yang lagu part lirik tu juga. Aku tunggu tak ada.
So aku macam okay, aku dah rasa macam beremang lah sikit. Aku dah takut. Lepas tu aku diam lagi. Aku cuba macam okay, mana member aku ni. Aku dah call member aku bila dia nak sampai kan. Dia kata dia dah on the way. Lagi dalam 15 minit dia sampai. Okay, dalam pada 15 minit aku tunggu tu, time tu lah aku tiba-tiba rasa nak terbuang air. Lepas tu aku macam okay lah, aku nak buang air. Lepas tu aku okay, pasang lagu kuat-kuat. Aku dah tukar lagu lain lah. Aku nak pergi toilet. So nak tak nak, aku kenalah pergi juga belakang ni. Pergi buang. Okay. Masa aku masuk office ni, okay, seperti yang diberitahu lah. Orang kat dalam office ni selalu bagi tahu aku. Part paling seram dalam office ni adalah kat bahagian belakang. Bahagian pantry tu. Okay, bahagian pantry dengan surau. Part tu paling seram. So, bila aku dah tinggal seorang, dah masa meremang macam tu. Tapi nak tak nak, aku nak terkucil. So, aku beranikan diri juga. So, aku pun teman lagu buka dua. Satu kat PC aku buka, satu lagi kat handphone. Teman aku masuk dalam toilet. Lagu yang teman aku tahu. So aku bawa lagu, teman masuk dalam toilet. Aku letak handphone aku dekat luar, bahagian kobe. Aku masuk toilet. Okay lah, aku buka satu lampu je, bahagian belakang je aku buka. Aku tak nak membazir kan. So aku buka belakang je. Aku masuk toilet. Serta buang air apa semua. Aku dengar lagu aku stop sendiri. Lagu aku yang dekat luar yang aku pasang tu, tengah meriah-meriah, tiba senyap. Stop. Yang kau pasang kat, bukan kat PC, kat handphone. Okay. Oh, kau letak handphone dekat luar. Aku letak handphone kat luar, kat kuih. Okay, aku letak kat luar. Tiba-tiba senyap. Aku settle urusan aku bersama dalam toilet. Aku cakap, asal lagu berhenti kan? Okay lah, aku pun keluar. Aku keluar. So aku pun keluar. Aku pergi tengok handphone aku dulu. Lagu aku berhenti. And lagu aku berhenti, bukan berhenti yang kita pause tau. Faham tak? Kalau apps music, bila kita pause, dia akan ada keluar bentuk segitiga pause kan. Ni literally macam kita back, kita buang lagu tu daripada home screen. Faham tak? Like macam aku tak buka lagu pun. Maksudnya bila macam bila aku buka dekat home, dekat lock screen aku tu, tak ada pun playlist lagu aku tu yang aku tengah pause, tak ada. Aku cakap, mana bagi lagu aku? Nak kata internet tak ada ke apa, ada je wifi aku tengah pasang. Tapi kalau buang sendiri tu, itu mana logik? Itu pun tak logik. Aku dah pelik, mula aku dah pelik. Tapi aku jangan tak apa. Aku pun buat bodoh lagi time tu. Lepas tu aku pun jalan pergi depan. Lagu kat depan masih lagi pasang. Cuma tahu tak bunyi dia macam tersangkut-sangkut. Macam ada lagu lagi-lagi. Ada main, lepas tu dia stop. Dia main, dia stop. Aku makin lama pergi dekat, aku cakap kenapa ni kan? Tanta tak ada apa internet ke apa kan. Okay, aku pergi aku tengok. Masa aku pergi tengok kat PC aku tu, kat bahagian wifi tu dah unconnect, dah tak connect dengan wifi. Okay, faham. Dah tak connect dengan wifi. Okay, tadi semua masa aku duduk elok ni. Okay, ni part paling seram bagi aku lah. Sebab aku rasa tak masuk akal benda ni. Okay, tak, kau cerita sekarang pun dah memang tak masuk akal. Lepas tu aku pun tengoklah wifi, kenapa tak connect. So bila aku pergi buka wifi, nama wifi kita tu tak keluar. Tak ada dekat bahagian wifi tu. Aku cakap kenapa tak ada kan. Aku tengok handphone aku, handphone aku pun dah tak connect. Guna internet aku sendiri. Aku pun pergilah dekat bahagian wifi. Okay, ni part yang aku kata tak masuk akal. Wifi tutup. Macam ada orang tutup switch wifi tu. Kau seorang? Aku seorang. Like literally memang aku seorang. Sebab pintu ni aku kunci. Aku kalau duduk seorang, pintu ni aku kunci. Sebab aku takut orang masuk. Sebab secure lah sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Aku takut. So aku kunci pintu utama ni. Like aku tahu aku memang seorang je kat dalam ni. So bila aku tengok wifi dah tutup, aku tentu aku dah takut dah. Aku macam, ada siapa ke dalam office ni selain aku kan? Benda pertama sekali aku pergi check, aku check pintu. Aku check pintu, takut pintu ada orang buka ataupun sesiapa lah budak kita yang datang nak masuk. Aku positif lagi lah. Tentu aku cuba positif. Lepas tu tak ada. Memang pintu kunci daripada dalam. Which is akulah yang kunci. Aku balik tempat aku. Aku buka balik wifi sebab aku nak sambung dengan lagu. Faham. Sebab member aku tak sampai lagi ni. Dia kata dah nak sampai tapi jam. Aku pun aku tunggu. Aku tunggu sampai kerja. Kerja aku dah settle. Part upload semua settle lah. Kerja aku dah settle lah kiranya. Aku tengah tunggu je ni. Tunggu untuk dia datang. So aku rasa macam kerja aku ke depan. Aku selak langsir. Aku tengok betul kat depan tengah jam. Lepas tu hujan rintik-rintik mula turun. Nak dijadikan cerita aku macam rasa. Lagu hujan rintik-rintik. Nak dijadikan cerita aku rasa. Lepas tu hujan turun. Lepas tu aku rasa macam aku pernah dengar satu pepatah orang tua cakap. Bila hujan rintik-rintik turun, masa mula-mula tu
itu adalah waktu-waktu diorang ni bermain kat luar. Serius lah? Aku pernah dengar dan aku tak sure siapa yang cakap dengan aku benda tu, but aku pernah dengar. Like that's why kalau hujan turun masa senja dah malam, jangan kita duduk kat luar. Sebab dia kata masa hujan yang mula-mula turun embun yang pertama 2, 3, 4 titik tu, itu waktu-waktu diorang main dekat luar. So that's why bila aku tak tahu kenapa, bukannya aku selalu pun ingat pepatah tu, tapi bila aku tengok masa aku dekat office, aku auto teringat. Aku cuba nak cool down sebab aku seorang, aku tak ada nak lari ni. Aku nak pergi mana nak tunggu member aku. Kalau aku turun bawah pun paling-paling pun aku kena tutup semua, still ambil masa pun. Aku tak ada nak terus caw kan. Okey lah, aku pun okey. Member aku kata lagi dalam 10 minit macam tu nak sampai, aku pun get ready lah, aku nak turun. Kiranya aku kena make sure semua Swiss kat dalam ni tutup, tak ada apa-apa sebab aku orang terakhir kan. In case ada apa-apa, aku lain kena. Contoh macam tu. So aku pun kena make sure. Aku pergi check Swiss depan, okay dah tutup. Aku check semua PC punya Swiss, dah tutup. Last kali, sebabkan hari Jumaat, so aku nak tutup Swiss wifi. Okay, PC aku semua aku dah tutup ni. Sampailah aku kena tutup semua depan dah gelap. Okay, depan dah gelap. Aku nak pergi belakang, nak check semua kat belakang tu dah ready ke belum. Maksudnya sampah dah buang ke, lampu tandas aku dah tutup ke belum tadi sebab aku pergi. So aku ready semua. Aku dah tutup pintu toilet. Aku dah tutup pintu toilet tau. Pintu toilet aku tutup, dua-dua aku tutup. Aku nak keluar ni. So literally bila aku tutup lampu depan ni, kan semua gelap kan. Aku buka torchlight handphone aku je. Okay, aku buka sebab aku nak kunci pintu depan ni. Semua dah gelap. Tiba-tiba aku baru nak buka pintu ni. Aku tak tahu kalau aku tarik tak sampai pula, tak apalah. Aku nak tarik pintu tu. Ni pintu depan ni? Aku nak tarik, nak buka dah ni. Aku nak keluar. Okay. Aku nak keluar bertemankan lampu aku punya torchlight tadi. Api ni semua dah padam. Dah tutup. Aku nak keluar dah ni. Okay. Dah settle lah kerja aku dalam ni, dah settle. Aku nak keluar. Tiba-tiba out of nowhere, pintu toilet aku dengar macam aku dengar macam tu. Weh, kau ingat aku nak buat apa weh? Aku tarik pintu ni, aku keluar cepat-cepat. Aku rasa aku tak tahu. Kau tahu paling kelakarnya, aku raba slipper aku dah tak sempat nak pakai. Aku campak slipper aku kat bawah. Aku turun tangga macam orang gila. Aku terus keluar, aku ambil slipper aku pakai kat bawah. Lepas tu aku tutup. Aku diri je kat bawah ni. Aku tanya member aku bila dia nak sampai. Lepas tu dia kata dia dah nak sampai. Aku punyalah takut. Aku sampai bercakap dengan dia, kau tolonglah cepat sikit boleh tak? Aku cakap macam tu. Lepas tu aku balik dengan dia. So kita orang gerak. Time tu lepas dah naik kereta, aku senyap je dalam kereta. And cerita ni aku tak sempat nak cerita dekat semua orang lagi dalam office. Ini baru first time aku nak cerita. Sebab benda ni tak adalah baru sangat jadi. Dalam bulan lepas macam tu lah. Faham. Baru jadi. So itulah cerita yang dialami oleh aku sendiri. So kalau aku nak stay kat malam, pasal kerja ke OT ke apa kan, aku make sure aku tak OT seorang lah. Faham. Tapi memang sebenarnya office kita orang ni dulu bahagian kawasan Pai Bakau yang dah ditambahkan. Betul. So siapa yang tahulah. So gitu. Tapi siapa ya orang pertama yang remind kau dekat belakang ni tu? Siapa lagi kalau bukan kau kan? Kau lah. Kenapa? Sebab saya pernah bekerja di sini sampai pukul 12.30 malam seorang-seorang. Dan itu saya datang pukul 11 sampai 12.30 dekat pukul 1. Saya settlekan kerja di belakang. So adalah benda itu. So gitu. Plus ramai je yang staff-staff sebelum ni yang semua banyak je cerita sebenarnya. Yang stay sini sampai pukul 9, 9.30 seorang-seorang, semua terasa benda itu. Time shooting, time Even now sekarang pun. Sebab ya tempat dia kan. Betul. Ya. Itulah cerita dia. Betul. Marilah kita repak cepat sikit Ya, betul. Sebab aku dah rasa okay, alright. macam. So ya, kenapa? Walkie-talkie? Uish. Kena ambil ke? Sejak bila ada kat situ? Style. Dengar. Betul aku tekan? Uish. Kita tak ambil lagi tau. Kita ada satu lagi challenge baru untuk anak tu kali ni. Benda ni tak dalam plan. How? Kita punya segmen baru ni adalah pasal uji nyali. So antara korang berdua, korang kena decide siapa yang akan stay. So dalam masa 15 minit, seorang tu akan stay sampai habis. So apa yang aku boleh cakap, good luck. Seorang ke? Seorang-seorang ke? Pilih antara salah satu pada korang. Shit lah. Okay, macam ni. Sebabkan aku paling banyak buat kerja, aku juga yang melanggar
Yang langgar bos punya arahan semua kan. Tak ada kena-mengena. Tak, dia kena ada kena-mengena. Kena-kena. Okey, dia kena ada kena-mengena. Siapa yang dulu bercerita tempat ni ada? Aku kan? Tak, osom. Tak nak osom ah. Tak payah osom. Kali ni tolong lah. Kalau tahu next time ah. Tolonglah. Tolonglah demi aku. Aku baru cerita pasal. Suha, demi aku please. Aku baru cerita. Okey, Suha. Okey, Suha. Demi aku please. Tolong. Okey, macam ni. Kau buat, aku transfer RM50. Janji. Janji. Abang janji. 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 Janji ke tidak? Janji. Boleh Siap kau. Demi RM50 dia buat. RM50 aku transfer. Boleh lah. Serius. Okay, baik. Good luck. Saya tinggalkan ni di sini. Bye bye. Jatuh. Gerak dulu Okey Suha, kulah dekat dalam tu. Hadi-hadi, ada yang memerhati. Sekarang time aku, nanti time kau pula. Sekarang nak buat apa ni tu? Like literally aku seorang kat sini. Dah semua gelap. Aku dah lah baru cerita pasal Baby, kalau kau tak okey, kau lagi je keluar, okey? Jangan risau, aku tak tipu dengan kau. Aku siap nak tunjuk macu kan. Tak apa, aku cuba lah. Tadi aku baru cerita. Sekarang aku kena duduk sini. Astagfirullahaladzim. Apa benda tu? Diorang dah tinggalkan aku seorang. Minit je. Okay, 10 minit. Tahan 10 minit. Tapi yang dah sedih kan, dia macam seram sejuk juga tau. Like literally rasa macam mana aku seseorang. Kenapa lansir kat depan tu terselak-selak Sumpah kat depan tu tak ada orang. Okey, aku terkejut pasal kau je ni. Dia sejuk sikit lah. Dia macam kat depan ni gelap. Ingat Tuhan mengucap zikir. Ingat Tuhan konon. Aku ni dia membuatkan aku rasa nak berhenti kerja Dia membuatkan aku rasa macam aku tak nak kerja kat sini dah. Aku tak nak ada kat sini waktu malam dah. Siulah. Aku ni bukan berani sangat. Nak toleh ke tak nak toleh? Nak toleh ke tak nak toleh? Apa tak ada masalah Azim? Kat dalam ni memang aku seorang je kan? Kau ada tinggal yang lain ke dalam ni? Nak ngacau-ngacau aku? Tak, semua kru ada dengan aku ni. Memang kau seorang je, asal.
Tadi aku ada dengar sikit. Apa? Astagfirullahaladzim. Kau tak payahlah. Tak payah. Aku ni ada curiosity. Kalau ada bunyi-bunyi aku rasa nak pergi tengok. Nak tengok ke tak tengok? Masalahnya bunyi dia kuat gila belakang aku ni. Aku tak tahu. Dia cakap Rose dia kena duduk situ je. Okay, tak apa. Weh, berapa minit lagi weh? Kau ada lagi 9 minit. Lampau 9 minit. Lama-lama aku kat dalam ni baru 1 minit ke? Kau kalau asyik borak aku tak mana benda tu dia nak kacau kau setan. Betul juga kan? Itu melampau Itu melampau. Itu melampau. Itu melampau. Itu melampau. Kalau aku bangun kan, kalau aku bangun, aku gagal tak? Wah. Melampau tu melampau. Aku pula yang kena duduk kat office. Aku rasa kan, tak aku dengar bunyi suara. Aku rasa dia orang kena nak belajar aku Tapi tadi tu aku terkejut. Nak gugur jantung. Berapa minit lagi aku ada ni? Weh. Hello. Kenapa dia tak bunyi? Kenapa? Ya, aku dengar bunyi dia kat belakang. Apa dia? Aku dengar bunyi kat belakang tadi. Kuat. Betul kau okey? Tanya pula aku okey tak okey. Mestilah tak okey. Aku terkejut. Aku terkejut sampai aku rasa nak terberak. 3 minit. Sabar kejap boleh. Kalau tak tahan sangat kau keluar je. Jantung aku dah laju sebenarnya. Aku tahu sumpah aku rasa meremang. Aku tak tahu nak cakap macam mana aku meremang. Dia rasa benda yang tak best. Susah dah nak explain kat korang. Dia rasa macam weh, aku rasa ada benda kat belakang ni, sumpah. Aku rasa ada benda. Tak masuk pula. Mana pula dia ni? Aku nak pergi tengok, aku takut. Kau kalau muncul depan mata, mampus aku. Salah melampau betul bunyi dia. Berapa minit lagi, weh? Berapa minit?
tak nyaut. Aku dah takut dah. Aku dah tak suka dah feeling ni. Dia rasa berat. Aku tak tahu dia rasa berat. Aku dengar bunyi kat belakang. Kan aku bangun pergi tengok kan. Tapi diorang tak suruh apa-apa pula. Masalah dia rasa berdebar-debar tau. Aku dah tak pernah kena tinggal macam ni. Tapi kita mesti nak tunjuk yang kita tak takut kan. Takkan kita nak tunjuk yang kita takut. Tapi memang aku tengah takut sekarang ni. Masalah tak best feeling ni. Hey, hello, berapa minit lagi? Woi, kata 3 minit dah habis belum? Wish. Saya dah tak nyawa ni. Ya, aku nak kena buat apa ni? Ya, aku panggil tak nyaut pun. Aku pula tak nyaut. Aku panggil tu pada masuk belum? Dah sudah. Tak ada pun. Dia masuk dekat gitu lah. Tak ada. Tutup lampu. Sini, kau tutup lampu buat apa? So how? Takut. Tak tahu nak cakap macam mana tu feeling tu. Dia rasa macam Let lu. Okay, alright. So macam mana? okay lah. Kau nak lepak? Okay, aku tahu. Cari nak lepak. Are you okay? Kau jangan nangis. Tak ada Kau nangis ke? Aku tak nangis. Dia nangis guys. Kau nangis ke? Okay. Mana? Ni buat apa ni? Happy birthday to you. Tak kau. 3, 2,